Satu lagi. silong. Satu lagi. Okay kan. Oh ni pukul 8 jadi kita nak breakfast. Lagi ikut tangga. Tak nak ni. Betul lah. Okay, sekarang kita nak breakfast dulu. Oh, apa voucher apa kita bayar kat breakfast. Kita masuk ke hotel, kita sama jalan. Enjoy your breakfast. Okay korang, kita dah sampai dekat Kifam. Kifam. Kita akan pergi ke sini. Ini satu orang 50 daripada atas. Okay. Sikit lambat sikit. Jadi bangla ya. Kita jadi foreign worker guys. So kita dah sampai tempat yang kita nak tuju. Oi. Adventure betul guys. Kat adventure. Ha. Avengers Assemble. Kita dekat Flora Park. Kita nak tengoklah pemandangan bunga yang ada dekat sini. Dia ada 7 location. So yang pertama kita kena pergi mana? Ni. Ni, Nobilis Wonderland. Di manakah Nobilis Wonderland ni? jom. Kita dekat sini sekarang. Kita kat sini. Kita nak pergi Nobilis Wonderland. So Nobilis Wonderland adalah ini. Dua-dua tak minat bunga. Apa? Tapi disebabkan bunga lawa-lawa jadi minat. Jadi tu. Saya pun tak suka bunga guys. Kenapalah aku pilih jalan ni? Nak saya tak berjam weh. Untuk satu gambar sahaja. Ingat senang nak jadi content creator. Macam kena buat assignment, satu task tu. Itulah tu. So, kita go to the next station. Dia sejuk tapi aku dah berpeluh. So aku pilih
pakaian yang tepat jugalah. Oh Okay guys, guys, kita dah sampai di Hobbiton Village. Betul. Tapi Hobbiton Village ni kalau kita nak masuk, kita kena booking sebab dia lebih kepada untuk kita lepak. dah ambil ke? Ha? Dah ambil ke? Oh, sekejap kita tunjuk. Lupa nak tunjuk, sorry geng. Hobbiton Village. So sikit apa? So, masuk Hobbiton Village tu, dia bukannya taman tapi untuk high tea. Lepak-lepak minum. Tengoklah nanti kalau gaji kita masuk, kalau tak gaji aku malas nak masuk. Kalau keluar modal ni banyak malas betul aku. Ni, kita dekat Kita di Forest Explore Playground. Tolly Chop. Flow lah, nampak aku. Okay guys, mau jadi budak-budak? Mari kita jadi budak-budak. Jom, let's go. Ambil pilih, nak yang mana? Of course saya akan pilih tangga je. Abi tak muat? Okey, masuk. Tak muat? Oi, betul dia pilih jalan yang tidak benar. Saya menang dulu guys. Dia lambat, dia memilih jalan yang adventure. Apa perasaan anda? Tak nak naik tangga? Let's go. Kita Gelosok tempat pun. lain. Dia naik gelosok. Buai ni. Abi dah jumpa dunia Abi. Buai Abi. Dengar ya guys. Penat? Sekejap. Dia kat sini kau boleh aktif gila-gila sebab sejuk. So bila kau relax kan, kau tengah sejuk sekarang. Ya, betul. Okay, jom kita jadi Spiderman lagi sekali. Follow me. Follow you. Trigger, follow me. Okey. Okey. Let's go. Uish. Ambil situ. Ini patutnya memanjat. Tapi aku buat secara baru. Be careful, be careful. Dia. Oh, ketas jatuh. Biar dia jatuh bawah. Sekejap. Ni pegang. Ambil pegang. Mana lagi? Come on. Saya sampai dulu. Come on. Yay! Saya turun dulu guys. Dia nak ikut adventure. Gang. Kita langgar je. Oh, ini kalau bawa baby. Dia suka lah playground ni. Saya nak interview awak. Awak ada anak ke? Saya cari mak ayah saya tak jumpa. Mak ayah saya suruh saya duduk sini. Mana mak ayah awak? Tak tahu. Dia suruh saya main sampai dia balik. Amin nak naik? Nak. Boleh naik ke? RM10. Ha? RM10. Tak payah. Penat geng. Sebaiklah aku beli gimbal ni.
menyenangkan. Tak adalah aku kena pusing otak tangan. Review satu. Ni makan apa ni? Lychee. Ini pun okey. Lychee. Okay. Strawberry. Take 5 jap. Lengua main mainan tadi. Lepas ni kita akan sambung. Sebab kita lepas ni akan mendaki tinggi. Tangga tinggi. Betul-betul tinggi. Ada you air masak Macam biasa pula kan, kita buat air masak. Dah ada beg, tak nak buat air mineral pula kan. Tapi tak lawa lah. Dia baru harvest ni. So guys, tak berapa ada rezeki ni. Kalau sunflower ni hidup ni, boleh confirm lawa. Tapi disebabkan dia baru nak tanam baru lah sebenarnya kita. Sekarang kita dekat hujung sekali. Tu, season flower garden. Yes. Lepas tu? So kita nak berpatah balik untuk kita pergi ke outdoor pula. Yes, ini yang kita kena mendaki. Itu Flora Hill. Penatlah korang. So Flora Park ni sebenarnya dia take lebih kurang nak dekat 1 hari juga sebenarnya, kalau betul-betul jalan lah. That's why kalau nak masuk sini, extra kan sehari untuk sini saja. Sebab korang memang tak ada ada bag. Dulu aku jenis yang pakai posh bag di perut, and then aku tukar aku pakai posh bag silang. And then sekarang disebabkan dah banyak bawa gadget, sekarang beg aku yang ini. Pakai terus beg belakang, senang. Boleh sebab banyak orang. Senang geng. Okay, jalan kat outdoor nanti aku sambung. Wah, nikmatnya dapat air. Sejuk ni. Leganya. Lega. Air paling sedap dalam dunia adalah air ini. Masa untuk kau tengok atas. Weh. Habis kita akan ke atas tu. Yes. Kita akan ke atas sana. Cepatlah. Are you ready? Ready tak ready dah sampai. Dah bayar RM50 you know. Review. Let's go. Sama me. Come on. Inilah maksud dia, beauty is pain. Let's go, Ami. Come on, Ami, can do it. You can do it, Ami. Ini bukan nak berisau, nak kurus lah. Aduh, penatlah. Come on. Air pun tak sampai atas dah, habis dah dulu. Air macam ni RM3. Beli kat luar air mineral botol besar dapat RM2.50. Astaghfirullahalazim. Habis, tinggi lagi lah. Apa ada kat atas tu? View je. Aduh. Habis, turun balik. Dah separuh lah, Ami. Cuba Ami tengok bawah. Apa ada kat atas tu? Hei, penatlah. Aduh. Benci aku. Sikit lagi. Tak sanggup. Penatlah. Sumpah.
tak nak atas sini lagi. Sana lah, penat lah. Entah naik tinggi kerana ini. The view. Sejuk kali. Sedap ni makan. So, aku tak nak buat video. Nak lihat kejap. Apa-apa nanti aku review makanan ni sedap ke tak sedap. Oh sedap. Tak payah lah. Let's go. Strawberry. Ha? Strawberry. Strawberry. So kita rasa marshmallow ice cream. Yay. Kita nak pergi dinner. Kita pergi dinner. Jadi penat sangat. Turun tempat dia besar kan. Naik turun. A3 pun dah habis pun. Kita orang pun terus balik hotel rehat. So hari kedua kita sambung. Kita cari dinner. Apa yang kita nak makan. Let's go. So, let's go. Kita pergi mana? Kita mencari kedai yang bernama HA Steamboat. Let's go. Let's go. Osh. Bunyi jam. Jam berbunyi. Maksudnya sudah pukul 8. Baru lepas makan tau. Lepas tu terus brisk walk. Makanan tu tak turun lagi. Tak hadam lagi. Terus ajak jalan. Okay.